Hi, welcome back to Aizu channel. Alright, kali ni kami dekat area KL je weekend ni. So seminggu dah kerja, weekend ni jomlah cari pot-pot lepak, healing dekat area KL. Keep left. Tak ni, muka kami kebosanan. So jomlah kita cari apa yang boleh nak buat healing weekend ni. So siapa yang dah biasa family jalan KL ni rasa dah boleh expect kami berada dekat mana. Kami sekarang berada di sekitar Bukit Antarabangsa. Sambil menuju ke tempat yang kami nak tuju ni, macam family lah tempat ni kan. Ada siapa-siapa boleh expect tak rumah siapa yang kami maksudkan ni? Yang kat belah kanan tu. Cuci mata sikit. Alright, okay. So rasa-rasa macam dah nak sampai dah ni. Makin tengok ni makin banyak kereta ni. Healing tak healing kita nanti ni. Jeng jeng jeng. Kita dah sampai dekat destinasi tapi belum apa-apa lagi. Kereta dah penuh dah ni. Hai. Tempat parking pun susah nak cari ni. Alhamdulillah dapat juga kita parking ya. So inilah tempat yang kami nak tuju tadi. Bukit Antarabangsa Sunset Viewpoint. Ramai ya kali ni. So jomlah kita cari pot yang boleh kita tengok sunset katanya. Tapi dahsyat betul ni, sangat penuh, which kami memang tak jangkakan sebegitu ramai. Pot viral biasalah tu. Okay, dah sampai, kita layan. Rasa-rasa ni okey kot potnya. So apa lagi? Kata nak healing, pasanglah kerusi healing. Alhamdulillah diberi peluang untuk menikmati nikmat Tuhan. So sekarang jomlah kita makan bekalan kita daripada rumah. Pisang goreng. Macam gitu kita rasa. Okay lah kan, bolehlah untuk area-area KL ni nak bersantai sambil-sambil menikmati angin petang.
Hari pun dah makin gelap. Maghrib pun dah masuk. Okeylah, cukuplah kita punya santai petang ni. Ayolah kita kemas. Okay, so wait for our next relaxation. Okay, bye everyone, and thank you. See you then.